Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Lama tak jumpa korang ya. Kebelakangan ni kita busy sikit. So, bila ada masa ni, kita sempat-sempatkan lagi untuk buat konten lagi Sabtu. Kat kampung saya sekarang ni kan, cuaca sangat-sangat tak menentu ya. Kalau pagi-pagi tu hujan, deras sangat-sangat. Kejap lagi, tengah hari je jadi panas terik tu dia. Okay, macam sekarang ni pun sebenarnya cuaca tengah panas. Tapi dia dah jadi redup sikit. Ni kejap lagi jadi balik lah dia punya panas tu kan. Okay. So hari ni sebenarnya saya nak tunjukkan dekat korang suasana kampung. Okay. Dan juga kita nak tengok lah kan. Betul ke sebenarnya kampung ni sentiasa kotor. Okay. So macam yang korang nampak kotor ke? Saya rasa tak kotor pun. Sebab tak jumpa lagi sampah. Yang kedua, saya tak faham apa yang kampung di Malaysia ni dah buat kesalahan yang begitu besar sampai semua nak judge, semua nak hina. Macam, kami buat kesalahan apa tu? Besar sangat ke kesalahan kami? Tertanya-tanya gitu. Kalau korang nak tahu, sebenarnya kampung ni, kami sebagai orang kampung nak kata buat kecoh, buat hal, hina orang lain. Apa semua tu rasanya tak ada pun. Tapi orang dah yang selalu hina kami. Kami pun tak tahu. Korang nampak buah ni, yang ni buah jambu air. Jambu air ni, pokok ni hari tu penuh tau. Hari ni saya nampak kosong. Sebab apa? Sebab jambu je semua jatuh kat bawah. Tapi tu dah tak ada orang ambil kan. Baguslah ni adalah salah satu kelebihan lah kalau kita tanam apa-apa pokok dekat Malaysia. Kalau pokok tu pokok orang, depan rumah orang, confirm tak ada orang akan ambil. Kecuali owner tu tulis lah. Siapa-siapa nak ambil, silakan ambil. Itu pun kurang yang datang untuk ambil. Sebab ialah bukan pokok kita kan. Ada kita mencuri apa sudah semestinya tidak. Kemudian, rumah pula. Yang saya nak cakap pasal realiti dululah. Realitinya hanya kita sebagai orang kampung yang tahu macam mana sebenarnya rumah kampung ni. Okey, dari bentuk dia, dari saiz dia besar ke kecil, warna, semua tu kita je yang tahu. Okey, tapi orang luar ni, orang yang tak tahu apa-apa, dia orang mesti dah tak mau kalah. Bila dia orang tak mau kalah, dia orang buatlah fake news. Okey, fake news tu dia orang kata apa? Dia orang akan kata yang kecil. Lepas tu buruk dari papan murah. Kenapa dia orang kata papan murah? Sebab sebelum ni kan saya dah bagi tahu papan dekat Malaysia pun mahal. Kayu kan mahal kan? Tapi sekarang ni dia orang dah check and betul memang rumah kayu kan sebenarnya dekat Malaysia ni mahal. So dia orang mula ejek rumah papan buruk. Apa salahnya rumah papan sekalipun? Pada pendapat saya lah kan. Rumah kecil ke besar ke, itu bukan sebarang masalah tau. Yang penting rumah tu bersih. Kadang ada setengah orang rumah ni besar tapi ada tapinya. Kotor, tak bersih, sampah tak buang. Jadi daripada rumah besar tapi kotor, more better rumah kecil tapi bersih. Betul tak? Kan? 91. Salah ke sebenarnya kita ni nak duduk kampung? Bagi saya lah kan, kampungku, syurgaku. Kampungku, rumah keduaku. Okey? Sebab apa? Kita ni merantau lah kat mana sekalipun. Pergilah sampai US sekali ke Tokyo sekalipun kan. Tapi kalau kita nak rasa ketenangan yang luar biasa, balik kampung. Yes. Kampung adalah pilihan paling tepat bila kita stres dengan masalah. Lagi-lagi bila balik kampung sendiri. Orang, walaupun kampung saya ni tak ada pantai kan. Tak ada sungai yang orang kata untuk mancing ikan, mandi sungai. Tak ada. Tapi kampung ni tetap cantik, tetap bagus. Sebab ada yang kata kat saya, apa yang seronoknya pantai pun tak ada. Siapa kata kampung yang tak ada pantai tak seronok? Saya rasa kampung yang ada pantai mungkin sedikit susah sebab kalau air naik, hujan deras, air naik boleh berlaku banjir. Kampung saya ni jaranglah nak kata banjir. Sepanjang saya hidup kat sini yang tak pernah lagi lah kena banjir. Tak tahu lah kalau dulu-dulu, zaman dulu-dulu nenek moyang kita pernah kena kan yang tu kita tak tahu. Dan macam biasalah.
orang, setiap kali saya buat video tentang kampung, boleh stop takut menghina. Dan stop juga tanya soalan mana orang kampung, kenapa kampung ni sunyi. Saya dah pernah bagi tahu sebelum ni dan kali ni saya nak bagi tahu lagi sekali. Kampung ni dia bukan sunyi, terlebih sunyi ke apa ke tidak. Dia ada penghuninya tetapi penghuninya busy, dia memang kerja. Ada yang kerja, ada yang budak-budak kan apa, diorang masih tak universiti, pergi dekat EU. Ada yang belajar apa semua tu. Jadi memang tak ada masa raya tengah hari buta ni nak duduk luar rumah semata-mata nak bersembang atau nak gosip dengan jiran-jiran. Orang semua pun faham kan macam mana kita ni sekarang hidup dekat era moden. Era moden ni kalau kau tak ada duit, kau tak akan ada apa-apa. Percayalah sebab tu. Walau macam mana sekalipun, walaupun orang kata duit tu tak boleh membeli kebahagiaan, tapi kalau tak ada duit pun kita tak akan bahagia, betul tak? Okey, sebenarnya istilah money is everything tu betul. Tapi kadang ada setengah orang memang dia akan kata, no, if you have money tapi hidup you tak bahagia macam mana? Ada ke orang yang ada duit tapi hidup tu tak bahagia? Tak ada kan? Tapi tak apalah, itu semua atas pendapat masing-masing. Kalau pada pendapat saya setuju dengan istilah money is everything sebab memang kalau you ada duit, you akan ada tahta, you akan dihormat dan lain-lain kan. Okay, jadi ikutlah pendapat. Rumah-rumah ni, walaupun rumah yang ni korang nampak rumah papan, tak berapa bersih, tak elok gitu kan. Tapi korang tengoklah kawasan tanah dia besar mana. Besar elok ampun weh. Tanah dia macam tanah dah sampai 100,000, 200,000 apa. Sebab memang tanah ni cukup besar ya. Rumah kecil ke besar ke, yang tu tak kisah. Yang penting dia tanah besar. Yang ni rumah yang ni cantik tapi tanah dia kecil. Yang ni sebenarnya rumah sewa. Bukan rumah yang orang buat sendiri, duduk sendiri, bukan. Kat tepi belah sana pula ada bengkel. Jadi kalau kereta orang kampung rosak apa ke kan, tak payah dah penat-penat cari orang supaya repair kereta je, tak payah. Hantar je kat bengkel ni. Memudahkan. Kalau tanya saya kan, sebenarnya kampungnya okey lah. Makanan ada orang jual. Okey, pengasuh untuk budak-budak ada, bengkel ada, semuanya serba mencukupi, serba lengkap. So, bila kita tengok balik rasa macam alhamdulillah bagusnya kan. Okey. So, dari semua yang saya cakap ni, saya harap korang faham lagi dan tidak mengulang benda yang sama. Sebab saya pernah bosan dah kadang-kadang dapat soalan ataupun hinaan yang sama berulang kali. Siapa je tak bosan kan asyik kena cakap benda yang sama je. Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.